Hai, selamat datang. Hari ini, jom kita bongkar satu dunia yang tersembunyi di sebalik setiap gadget yang kita guna. Kita akan mulakan dari bengkel kecil, tengok macam mana keselamatan dijaga, sampailah ke peringkat global di mana standard antarabangsa dibentuk. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, macam mana agaknya semua alat elektronik yang canggih ini dibina atau dibaiki dengan selamat? Percayalah, ceritanya jauh lebih mendalam daripada yang kita nampak. Sebab ia bukan setakat tahu nak letak komponen kat mana. Sebenarnya, di belakang tabir tu, ada satu dunia peraturan yang kita tak nampak yang pastikan semuanya berfungsi dengan betul. Dan, yang paling penting, selamat untuk kita semua. Okey, jom kita mula dari peringkat paling asas. Bahagian pertama, peraturan di bengkel. Di sinilah segalanya bermula dengan keselamatan. Tulang belakang untuk semua kerja yang selamat dan kemas ni ialah apa yang kita panggil SOP atau Prosedur Operasi Standard. Bayangkan ia macam resepi masakan. Satu set arahan bertulis, langkah demi langkah untuk pastikan hasil kerja kita sentiasa konsisten dan selamat. SOP ni ada macam-macam format tau. Yang paling asas ialah format langkah mudah. Senang cerita, ia cuma senarai nombor 1, 2, 3, jelas dan ringkas. Sesuai sangat untuk kerja-kerja yang tak rumit. Tapi, bila kerja tu dah makin kompleks, kita perlukan sesuatu yang lebih terperinci. Di sinilah format langkah hierarki masuk. Ia pecahkan proses tu kepada langkah-langkah utama dan setiap langkah besar tu ada pula sub-langkah atau anak-anak dia yang lebih spesifik. Dan macam mana pula kalau ada banyak kalau jadi macam ni atau kalau jadi macam tu? Untuk situasi macam ni, kita guna format carta alir. Ia macam peta Waze atau Google Maps untuk selesaikan masalah, tunjukkan semua laluan dan hasil yang mungkin. Jadi, apakah antara peraturan keselamatan yang paling penting di bengkel? Ada beberapa yang kritikal. Contohnya, jangan pakai barang kemas. Kena tahu suis kecemasan kat mana dan yang ni super penting, jangan sesekali guna air untuk padam kebakaran elektrik. Peraturan mudah macam ni lah yang boleh selamatkan nyawa. Protokol keselamatan ni biasanya ada 3 peringkat mudah. Sebelum mula kerja, kita sediakan dulu tempat kerja yang selamat. Semasa tengah buat kerja, ikut SOP betul-betul dan jangan hilang fokus. Dan selepas siap, pastikan semua dimatikan, dibersihkan dan disimpan elok-elok. Sangat sistematik kan? Okey, kita dah faham bab bengkel. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan tengok gambarannya lebih besar. Bahagian kedua, mengawal gadget. Kita akan beralih dari bengkel ke undang-undang dan piawaian yang kawal seluruh industri. Semua peraturan di bengkel tu bukan main reka-reka je tau. Di Malaysia, semuanya berakar umbi dari Akta 514 atau Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akta inilah yang jadi payung undang-undang untuk pastikan semua pekerja selamat, tak kira di mana mereka bekerja. Tapi cerita ni tak berhenti kat Malaysia je. Fikirkan badan-badan antarabangsa macam IPC dan IEC ni sebagai pengadil global. Mereka wujudkan satu set peraturan universal supaya tak kira gadget tu dibuat di negara mana pun, ia tetap patuh standard keselamatan dan kualiti yang sama. Jadual ni tunjukkan siapa pemain-pemain utama. Secara ringkas, IPC ni dia jaga bab pasang-pasang komponen. ISC pula, dia cover semua benda pasal elektrik dan elektronik. MS tu versi kita, standard Malaysia yang ikut acuan global. Dan JIS pula khas untuk industri di Jepun. Semua ni bekerjasama untuk tujuan yang sama. Okey, tadi kita dah zoom out. Sekarang, jom kita zoom in betul-betul sampai ke dalam komponen elektronik tu sendiri. Bahagian ketiga, blok binaan teknologi. Kita mulakan dengan perintang. Tugas dia senang je, untuk kawal arus elektrik. Macam polis trafik lah. Dan bahan yang diguna tu berbeza-beza. Ada yang guna lapisan karbon nipis, ada yang guna dawai alloy khas macam nikrom. Semuanya dibalut pada teras seramik untuk tahan haba. Nampak aja kecil kan benda-benda ni? Tapi jangan main-main. Setiap satu tu direka dengan kejuruteraan yang sangat teliti. Ia adalah hasil gabungan bahan konduktif yang bagi elektrik lalu dan bahan penebat yang tahan elektrik untuk dapatkan kawalan yang tepat. Okey, komponen seterusnya, kapasitor. Kalau perintang tadi macam polis trafik, kapasitor ni pula macam power bank mini. Ia simpan penaga. Kuncinya kat sini ialah bahan penebat atau dieelektrik yang duduk kat tengah-tengah di antara dua lapisan logam. Bahan penebat inilah yang buat ia boleh simpan cas. Macam nilah rupa kapasitor. Macam-macam saiz, macam-macam bentuk ada. Tapi tak kira apa pun rupa dia, kerja dia tetap sama. Simpan dan lepas tenaga. Satu fungsi yang sangat-sangat penting dalam hampir semua litar elektronik yang wujud. Tapi, ada satu sisi gelap dalam semua ni. Isu besarnya ialah
Sesetengah komponen ni mengandungi bahan berbahaya. Kita bercakap tentang logam berat macam plumbum dan merkuri, bahan kimia kalis api dan macam-macam lagi. Bahan-bahan ni dikawal ketat sebab ia boleh bagi kesan buruk pada kesihatan kita dan alam sekitar. Jadi, bila dah tahu ada bahan bahaya ni, apa kita nak buat? Apa peranan kita sebagai pengguna? Inilah bahagian terakhir kita, melengkapkan kitaran dan memahami tanggungjawab kita. Jawapannya, konsep 5R. Hierarki ni, tolak, kurangkan, guna semula, guna untuk tujuan lain dan kitar semula adalah satu rangka kerja yang sangat berkesan untuk kita uruskan sisa elektronik atau e-waste secara lebih bertanggungjawab. Mari kita pecahkan satu persatu. Pertama, tolak. Kalau tak perlu, jangan beli. Kedua, kurangkan penggunaan produk yang kita tahu susah nak kitar semula. Ketiga, guna semula selagi boleh. Keempat, bila dah tak boleh guna, jadilah kreatif dan guna untuk tujuan lain. Dan hanya sebagai pilihan terakhir, barulah kita kitar semula. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Lain kali bila anda pegang telefon anda, cuba ingat semula perjalanan kita tadi. Dari keselamatan juruteknik di bengkel, ke piawaian global, bahan-bahan di dalamnya, sampailah ke tanggungjawab kita sendiri. Peraturan tersembunyi, yang mana satukah yang akan lekat di fikiran anda?